Lipstick kat market isi minyak. Lipstick yang kakak pakai sekarang ada logo halal Jakim tak? Kau kotak ni? Tak ada ni. Tak ada. Kenapa? Brand-brand kat luar sana dah terkenal sangat. Kenapa tak ada logo halal lah? Nak apply halal ni murah je tau. Tapi founder-founder tu bangunan dah besar, kereta mewah. Dalam lipstick 100% isi minyak. Kenapa orang tak dapat logo halal Jakim? Sebab banyak lipstick kat market isi minyak apa? Sebut je minyak babi. Ketawa kan? Sebab tu dia tak nak apply halal. Tapi kita pakai setiap hari bawa solat. And then bila kita pakai, lipstick ni ringan lah bawa solat. Mungkin ada suami-suami dalam event ni, lelaki dia cakap, "Puan Imah, saya tak pakai lipstick. So saya terselamat perempuan-perempuan ni je yang pakai lipstick." Okey, tapi saya nak tanya, suami ni kan, lelaki-lelaki ni ada isteri tak? Ada anak perempuan tak? Ada adik perempuan tak? So tanggungjawab you kena check makeup bag makeup isteri you, anak you ni ada logo halal Jakim ke tidak agak-agaknya. Ini bukan sentimen saya nak bawa. Saya dah 10 tahun saya fight benda ni. Dah beratus-ratus tahun kita pakai barang makeup lipstick yang langsung tak ada logo halal. Kita bawa solat, kita langsung tak tengok benda tu. Orang memperdayakan kita. Bedak yang kita pakai, serum yang kita pakai, langsung tak ada logo halal. Apa agak yang dia letak dalam tu? Fikir-fikirkan balik. So hari ni you all semua bagi tepukan untuk diri sendiri. Sebab apa? Allah lorongkan you all datang ke event ni. Tepuk untuk diri sendiri. Sebab apa? Sebab Allah lorongkan you all datang ke event ni. Baru hari ni kita tahu rupanya lipstick pun kena ada logo halal. Logo halal.